Assalamualaikum. Satu hari satu hadis bersama saya. Jom kita. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, 3 doa diterima khusus dan tidak ada sebarang syak dalam penerimaan doa-doa ini. Apa doa 3 doa ni? Doa seorang bapa untuk anak-anaknya, doa seorang musafir dan doa orang yang dizalimi. Hadis riwayat Abu Daud. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, 3 doa yang Allah terima, 3 doa yang Allah angkat. Doa seorang bapa. Doa yang seorang bapa. Kita sekarang ni dah ada bapa lagi. Ada mak, ada ayah, mintalah untuk doa kepada kita. Minta mak ayah kita doa kepada kita untuk kita menjadi seorang yang soleh, seorang yang sentiasa menghayati Allah, sentiasa dalam keredaan Allah. Minta, jangan tak minta. Kerana apa? Doa mereka Allah angkat. Dan yang seterusnya, doa orang musafir. Orang musafir Allah angkat doanya dalam susah payahnya, dalam mencabarnya, dalam ujiannya, dalam perjalanan dia berhijrah ataupun sebagainya, Allah angkat doa dia tersebut. Dan yang ketiga adalah doa orang yang dizalimi. Ini dengar tuan-tuan dan puan-puan, doa orang dizalimi Allah angkat. Kita zalimi orang, kita aniaya orang, kita buat orang sakit hati, kita buat orang susah, orang tu doa semoga kita dapat apa-apa, Allah angkat doa dia tuan-tuan dan puan-puan. Jadi ambillah peringatan, janganlah kita aniaya orang. Kerana apa? Manusia ini sentiasa ada sifat dengki, sifat takabur, sifat iri hati dengan sesama kita. Lalu ambillah peringatan ini tersebut, janganlah kita aniaya orang. Kerana apa? Bila dia susah, kita buat dia susah, dia doa kepada Allah, Allah akan angkat doa dia. Berhati-hatilah tuan-tuan dan puan-puan dalam percakapan kita, dalam perbuatan kita antara sesama kita. Okey, Assalamualaikum. Satu hari satu hadis bersama saya. Assalamualaikum.